Kita sedang berada dalam fasa di mana konflik sedang berlaku di mana-mana dan kuasa dunia menganggap satu-satunya jalan keluar adalah dengan berperang. Ketika ini, Rusia sebenarnya bukan berlawan dengan Ukraine, tetapi dengan keupayaan NATO dari segi kewangan, perisikan dan senjata perang moden. Ini kerana Ukraine tidak mempunyai cukup kemampuan dan kemahiran untuk berhadapan dengan Rusia secara bersendirian. Peluru-peluru berpandu jarak jauh yang berjaya sampai ke dalam Rusia sebenarnya adalah milik NATO. Amerika Syarikat pula akan mendapat keuntungan lumayan dari penjualan senjata kepada negara-negara NATO di Eropah. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov baru-baru ini mengeluarkan amaran kepada Barat bahawa sebarang pencerobohan akan dibalas dengan tindak balas yang tegas. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Rusia sedang bersedia dalam menghadapi kemungkinan perang dengan Pakatan NATO. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. NATO dan Rusia kini berada di titik paling hampir dengan konfrontasi ketenteraan secara langsung sejak tamatnya Perang Dingin. Pada 23 September, Donald Trump menyatakan bahawa beliau percaya Ukraine dengan bantuan Kesatuan Eropah mampu merampas semula semua wilayah yang telah jatuh ke tangan Rusia. Ini satu kenyataan yang mengejutkan kerana Trump sebelum ini sering menyeru agar perang antara Moskow dan Kiev dihentikan segera. Presiden Donald Trump baru-baru ini membuat kenyataan yang mengejutkan di mana beliau menyokong tindakan untuk menembak jatuh pesawat Rusia sekiranya negara itu terus menceroboh ruang udara negara-negara NATO. Sebagai tindak balas, pada 2 Oktober, Presiden Vladimir Putin menjelaskan bahawa Rusia tidak mempunyai sebarang rancangan untuk menawan mana-mana negara anggota NATO. Namun begitu, kenyataan terdahulu dari Kremlin memberi amaran jelas jika sebuah jet Rusia ditembak jatuh, peperangan akan menjadi jawapan. Dalam masa yang sama, NATO menuduh Rusia dengan sengaja mencetuskan provokasi. Menurut mereka, Moskow sedang menguji sejauh mana kekuatan pertahanan dan tindak balas NATO. Dan beberapa minggu kebelakangan ini, dunia menyaksikan satu demi satu insiden yang mengesahkan dakwaan itu. Pada 9 dan 10 September, sejumlah drone milik Rusia dikesan memasuki ruang udara Poland. Ini menyebabkan NATO bertindak balas dengan mengerahkan jet pejuang dan buat kali pertama dalam sejarahnya, mereka menembak jatuh sasaran di ruang udara secara rasmi. Manakala pada 13 September, sebuah drone Rusia berterbangan hampir sejam di ruang udara Romania tanpa sebarang tindakan agresif. Kemudian pada 19 September, 3 buah jet pejuang Rusia dikesan terbang selama 12 minit di ruang udara Estonia dengan transponder dimatikan, yang mana ini adalah satu tindakan yang sering dikaitkan dengan operasi rahsia atau provokasi. Pada 25 September, 2 buah pesawat pengebom dan 2 pesawat pejuang Rusia dikesan berhampiran zon pengenalan pertahanan udara Alaska. Jet-jet Amerika Syarikat segera menghantar unit pemintas dan ini merupakan kali ke-9 kejadian seperti ini berlaku sepanjang tahun 2025. Pada hari yang sama, Norway turut melaporkan bahawa jet Rusia memasuki ruang udara mereka selama 4 minit sebelum beredar. Kemuncaknya berlaku pada 26 September di mana beberapa buah drone yang tidak dikenal pasti muncul di sekitar lokasi strategik termasuk pangkalan tentera terbesar di Denmark. Moskow menafikan sekeras-kerasnya bahawa drone itu milik mereka. Tetapi Perdana Menteri Denmark memberi amaran bahawa satu bentuk perang hybrid sedang berlangsung di Eropah. Walaupun sesetengah negara dalam blok timur NATO mahukan tindak balas yang lebih keras, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahawa sudah tiba masanya untuk perbincangan mengenai peraturan kekuatan tentera Rules of Engagement dilakukan, bukannya terus menembak jatuh sebarang jet yang melintasi ruang udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Belosov berkata persiapan untuk konflik dengan NATO dalam dekad akan datang adalah antara tugas utama kementeriannya. Memasuki tahun keempat sejak pencerobohan besar-besaran pada Februari 2022, Rusia kini menduduki kira-kira 20% wilayah Ukraine. Namun, situasi di medan perang sentiasa berubah dan tidak semestinya selari dengan peta. Sejak Januari 2022, Ukraine menerima bantuan sekitar 360 bilion dari pelbagai negara, termasuk lebih 18 bilion daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dan NATO turut membekalkan Ukraine dengan maklumat risikan strategik dan taktikal secara berterusan, termasuk data masa nyata mengenai pergerakan tentera Rusia, logistik serta rancangan serangan. Namun begitu, kadar korban tentera Rusia dilaporkan menurun sejak beberapa bulan lalu. Dengan peningkatan penggunaan kenderaan udara tanpa pemandu dan drone,
tentera Rusia kini mampu mara lebih cepat di beberapa kawasan. Peperangan kini semakin kompleks dengan gabungan kaedah konvensional seperti penggunaan kereta kebal dan peluru berpandu serta teknologi moden seperti drone, satelit dan sistem risikan OSINT. Dalam masa yang sama, kaedah tidak konvensional seperti serangan cyber dan penyebaran maklumat palsu turut menjadi senjata dalam perang hybrid. Konflik Rusia-Ukraine memberi gambaran jelas tentang bagaimana bentuk peperangan abad ke-21 sedang berubah. Ketua Pertahanan Jerman, General Carsten Breuer dalam temu bual bersama BBC pada Jun 2025 menyatakan bahawa Rusia kini menghasilkan kira-kira 1,500 buah kereta kebal setiap tahun, cukup untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara Baltik menjelang 2029 atau lebih awal. Rusia juga telah menghasilkan 4 juta butir peluru artileri 152mm pada tahun 2024 sahaja. Dalam tempoh 3 bulan sahaja, Rusia berjaya menghasilkan jumlah peluru yang setara dengan keseluruhan pengeluaran setahun NATO. Disebabkan itu, negara-negara Eropah memerlukan masa bertahun-tahun untuk meningkatkan kapasiti industri pertahanan mereka bagi menyamai skala pengeluaran senjata yang sedang dicapai oleh Rusia. Pada 3 Oktober 2025, Perkhidmatan Perisikan Pertahanan Denmark (DDIS) menyatakan bahawa ancaman daripada peperangan hybrid Rusia terhadap NATO dijangka meningkat dalam beberapa tahun akan datang. Walaupun tiada tanda-tanda ancaman ketenteraan secara langsung terhadap Denmark, kemungkinan berlakunya provokasi terhadap negara-negara NATO secara keseluruhan dianggap tinggi. Rusia sedang menggunakan teknik hybrid untuk melemahkan perpaduan politik serta kuasa membuat keputusan dalam negara-negara NATO. Matlamat Rusia bukanlah untuk mencapai kemenangan segera, tetapi untuk mencipta suasana ketidakstabilan dan ketidaktentuan yang berpanjangan. Sebenarnya, peperangan masa hadapan semakin bergantung kepada teknologi drone. Tentera Rusia kini banyak menggunakan drone kamikaze berasaskan model buatan Iran, Shahed. Namun, versi terkini telah diubah suai menjadi lebih besar, lebih pantas dan mempunyai daya letupan yang jauh lebih tinggi. Di selatan Rusia, pihak berkuasa telah membuka sekolah pertama di Krasnodar untuk melatih remaja berumur 12 hingga 17 tahun dalam pengendalian drone. Program ini dinamakan Dobro I Nebo yang bermaksud kebaikan dan langit. Moskow menyasarkan untuk meningkatkan pengeluaran drone guna sekali kepada 6,000 unit sebulan menjelang tahun 2026. Terdapat juga pertandingan permainan video peringkat nasional yang digunakan sebagai platform pencarian bakat. Mereka yang menonjol akan direkrut oleh syarikat pertahanan Rusia. Latihan besar-besaran turut menyasarkan pelajar sekolah agar menjadi sebahagian daripada tentera drone negara. Pada Jun 2025, Presiden Putin mengarahkan supaya perlumbaan drone tahunan diwujudkan, terbuka kepada kanak-kanak seawal usia 7 tahun. Pelajar sekolah menengah pula diberi tugasan membangunkan konsep kenderaan pelancar super berat dengan sistem pelancaran berasaskan air. Projek ini dibangunkan bersama syarikat industri ketenteraan termasuk Baltic State Technical University dan Almaz Ante, sebuah konglomerat pertahanan yang kini menjadi rakan kongsi utama kerajaan. Peluru berpandu yang dihasilkan oleh Almaz Ante digunakan untuk menyerang bandar-bandar Ukraine. Beberapa syarikat yang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pertahanan Rusia turut menubuhkan makmal ketenteraan khas untuk jurutera muda termasuk pelajar sekolah. Yang jelas, Rusia kini sedang membuat persiapan secara menyeluruh dengan mengambil kira kemungkinan berdepan NATO pada masa hadapan. Fokus utama diberikan kepada peperangan hybrid, merangkumi serangan cyber, propaganda serta latihan intensif untuk melahirkan generasi baharu pengendali drone demi memastikan mereka terus menguasai teknologi terkini di medan perang.